Pensyarah yang saya rasa paling memberi kesan dalam hidup saya. Beliau adalah Dr. Nadwa yang mengajar saya ilmu bayan. Sebenarnya ramai orang yang beranggapan Ustazah Nadwa ni adalah pensyarah yang garang, dan saya tak rasalah anggapan mereka tu anggapan yang salah. Ramai orang ingat Ustazah Nadwa ni garang dan dia ni tak suka pada pelajar. Tapi ramai orang tak tahu juga yang garang Ustazah ni, dia selalu tanya lepas kelas. Umpamanya ada seorang budak, katalah nama dia Ahmad. Dekat dalam kelas memang Ustazah akan marah-marah. Tapi bila Ahmad keluar, Ustazah akan tanya, Ahmad tu cuba kamu tengok dia. Kenapa dia tu? Dia ada kawan ke tidak? Menunjukkan ada setengah pensyarah ni, dia garang depan-depan untuk mendidik kita. Tapi dekat belakang sebenarnya dia ambil berat tentang kita. Tapi mungkin orang tak nampak perkara ni lah. Assalamualaikum, saya Maisara. Dan saya Ardini. Jadi hari ini kami ingin menceritakan kepribadian seorang doktor, iaitu Dr. Yasir. Yang saya boleh kata, Dr. Yasir seorang yang sangat pemurah, suka memberi dan tidak berkira dengan student. Tu saya FYP dengan beliau pun, beliau suka memberi. Contohnya manisan, coklat-coklat Arab. Saya sebagai student, saya sukalah benda tu. Okay, pada masa yang sama, saya pernah bekerja dan pernah kelas dengan Ustaz Yasir ni. Beliau pernah mengajar subjek Nahwu dengan Sorof tu dengan cara yang mudah difahami. Dr. Yasir seorang yang mempunyai sifat kebapaan yang sangat tulus terhadap para pelajarnya. Asim ni, kalau yang tak tahu, sebenarnya Prof Asim ni sangat-sangat ambil tahu tentang kebajikan student dan sangat care tentang akademik kami. Antaranya, setiap kali saya jumpa ataupun jika ada student bahasa Arab, kami lah tak cakap dalam bahasa Arab, dia akan marah. Saya pernah beri ucapan dalam bahasa Inggeris dan dia tegur directly waktu meeting tu depan semua orang. Jadi, antara pesanan Prof Asim adalah cool. Walau qalilan, walau anta khata' fil lughah. Dia kata apa? Cakaplah walaupun awak salah dalam segi bahasa ataupun apa-apalah, yang penting awak cakap, praktiskan. Okey, itu adalah Prof Asim. Dan setiap kali saya jumpa dia, soalan yang dia selalu tanya, awak sambung master ke tak? Dan kalau saya tak cakap saya sambung pun, dia akan ajak ataupun dia akan tegur, Fat, awak kena sambung master. Kalau awak tak sambung master sekarang, ambil masa awak kerja dulu. Yang penting bila ada duit, ada masa, awak sambung master. Itu adalah antara galakan daripada Prof Asim lah. Thank you so much, Prof. Assalamualaikum. Okay, Profesor Dr. Rahmah Ahmad H. Osman. Okay, beliau seorang one of our professor in our department. Truly inspired me and I believe many others too. And saya percaya setiap orang yang pernah mengenali beliau mesti akan ada satu momen wah dalam kehidupan. Maksudnya sepanjang mengenali beliau, at least sekali. Saya sebagai wakil pelajar tahun 4, sangat bersyukur dapat mengenali Prof dan berpeluang menjadi student Prof. Jadi Prof Rahmah sebagai seorang pendidik, beliau ni seorang yang tak dinafikan sangat berpengetahuan luas, banyak pengalaman dan pelbagai jawatan yang pernah beliau sandang sebelum ni. Tapi walau bagaimanapun, beliau ni tak pernah lokek berkongsi ilmu, bercerita pengalaman, nasihat sama ada dalam bidang akademik ataupun nasihat kehidupan. And salah satu keunikan kelas bersama Prof, beliau sebelum start kelas, beliau akan pasang satu video selawat which I think sangat impactful, sebab macam kita as student busy dengan pelbagai perkara di sepanjang hari, and bila dengan video selawat ni dia membuatkan kita macam pause and macam dapat reflect and betulkan niat kita lah untuk study. And Prof Rahman ni dalam mendidik juga, dia somehow agak pushy, tapi saya rasa it's a good pressure from her for us as a student. And also walau pushy pun, dia still willing to sit dengan student to discuss, to dengar pendapat, luahan dan sebagainya, yang membuatkan pelajar ni somehow rasa dekat dengan Prof. And I think that's a very good of her lah. Jadi terima kasih banyak Prof di atas segala ilmu, teguran, nasihat, peluang dan kepercayaan yang Prof berikan kepada kami selama hari ini. Kami doakan semoga Prof diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dr. Nur Safira adalah one of kita punya lecturer daripada Department Arabic, Language and Literature lah. So, seperti yang kita sedia maklum, Dr. Safira ni sangatlah hebat daripada segi ketokohan, credibility, professionalism dan juga ketekunan beliau sendiri. Hari ini, saya sebagai wakil daripada
pelajar bahasa Arab, khususnya tahun 4, nak berkongsi dengan anda semua mengenai apa yang saya sangat kagumi dengan Dr. Safira. Dr. Safira ni, apa yang saya sangat kagumi adalah daripada segi kefasihan beliau dalam bertutur bahasa Arab. Sangat lancar, sangat jelas, sangat mudah difahami. Sepanjang kelas tu, bukan semata-mata yang saya dapat ni adalah ilmu berkaitan dengan subjek tu, tapi saya juga dapat fahami mesej tersirat yang seakan-akan nak kata Dr. Safira ni nak cakap dekat student depan mata beliau ni adalah, kalau saya boleh berdiri di hadapan kelas macam ni, saya anak Melayu boleh berdiri di hadapan kelas macam ni, kenapa korang yang depan mata saya ni, pelajar-pelajar ni tak boleh? Jadi saya faham mesej tersirat yang sebegitu, dan benda tu sangat bagi tamparan, not tamparan at all, tapi rasa macam satu challenge untuk saya yang dah tahun 4 ni untuk lebih bertutur dalam bahasa Arab, lebih berani dan macam tak malulah nak cuba depan orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Nur Fatimah min طالبة آخر سنة من قسم اللغة العربية وآدابها. أريد أن أمدد هذه التهنئة إلى فاضل الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم العثمان على حسن تعاونه مع طلبته وحسن استماعه وما إلى ذلك. أو تأثرت به كثيرا من حيث حماسته في التعليم خاصة وكيفية تدريسه، والآن حتى الآن ما زلت أشتاق إلى تدريسه، وتأثرت بحماسته في طريقة أدائه في التعليم خاصة، ويحث الأستاذ طلبته على التعلم وأن نقدم العلم من المهارات. وتذكرت حينما قال لنا أن حينما نتقي الله فيعلمنا الله، كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وجangan serik-serik. أتمنى لكم الصحة والعافية أستاذ. ما من دعاء دعوت الله إلا استجابه الله. كل دعاء قال يا الله ارزقني 100 رينجت. 100 رينجت جاء. Okey, وإذا هنا أنتهي. أسأل الله. Alright, so Assalamualaikum, saya Azril. So sekarang ni saya dah final year lah dekat UIA, dan saya nak buat ucapan ni khas kepada semua guru-guru, lecturer-lecturer yang dah pernah ajar saya, dan khususnya ini special lah untuk Prof Akmal Khuzairi. Nak kata kat sini, Prof Akmal ni seorang lecturer yang sangat-sangat humble. Walaupun beliau seorang yang sangat-sangat hebat, tapi karakter beliau dalam kelas saya sangat-sangat respect dengan sifat kelakar, sifat humble beliau, sifat yang suka memberikan nasihat semasa dalam kelas. Dan yang paling saya tak lupa sekali, satu benda yang saya belajar daripada beliau ialah bila beliau mention berkenaan dengan ad-dafi'iyah, iaitu motivation untuk seorang pelajar tu untuk teruskan dia punya perjalanan dalam bentuk ilmu. Sama seperti beliau yang mana dulu beliau mempunyai satu dafi'iyah yang sangat-sangat penting, sehinggalah beliau dah jadi seorang lecturer yang hebat dan juga penterjemah yang hebat pada masa sekarang. So basically, siapa yang tak tahu Dr. Shams, he's one of our lecturers in our department. His specialization is social linguistics. Right at this timing, I think he's being borrowed by USAS lah, if you all don't know. So USAS kat Perak and so on and so forth. I took with him 3 subjects: phonetics and phonology, introduction to general linguistics, and also semantics and pragmatics. Alhamdulillah, I enjoyed every single one of his classes. Sayangnya tak dapat nak ambil QPT dengan Ustaz. But anyways, Ustaz, I think it can be agreed upon that everybody likes his presence. If everybody feels warm whenever there's him, he's very welcoming in a way. Even though maybe in classes, nobody asks questions or it seems a bit tense, maybe because of the subject contents itself, like semantics lah, phonetics and also linguistics, all about linguistics. But outside class, he's very open and it's just santai lah. Santai as much as I can say. So for me personally, like, the way I cannot actually recall an exact moment where there was a sudden change or like something that actually enlightened my soul or affected me in the deepest way possible. But I believe it's a platonic teacher-student, murabbi-murid relationship between me and him. Like, he is probably the only lecturer that I feel very approachable to ask about subjects or about like status quo or whatever. So for me it's very welcoming lah. And because other lecturers I'm very
macam takut sikit nak approach. So I think there's no specific time lah yang that made a move that moved me specifically, but it's more of the accumulated sessions that we had together. Yeah, so I think in that case it's healthy. It's a very healthy platonic relationship, teacher-student kind of. So yeah, to all Department of Arabic Language and Literature lecturers and also Kak Linda, thank you for everything. And also kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula. UIA banyak ajar kami tentang hidup. Minal khawfi ila thiqati tilka rihlatuna. Pensyarah kami bukan sekadar mengajar, mereka membentuk jiwa kami. Selalu ada. Juhudun buzila bihikmatin wa sabri. Tak pernah lokek berkongsi pengalaman. Jasamu cikgu tak ternilai. Jazakumullah khairan atas segalanya. Kami ingat pesanan bukan makan saja. Setiap kelas penuh pengajaran. Pensyarah tetap sabar walaupun kami lambat faham. Mereka tetap percaya walaupun kami ragu. UIA bukan biasa-biasa. It shape our character. Kami belajar adab bukan hanya akademik. Kami bawa ilmu yang kami pelajari ke mana-mana. Terima kasih kerana selalu ada. Wujuhun muta'abah lakinnaha mudhi'atun bil ikhlas. Kelas online pun tetap semangat. Kami rindu nak belajar dan dengar tazkirah daripada pensyarah. Kawan-kawan kami, semua kekuatan kami. Kami saling tolong-menolong. Tawa dan tangis kita kongsi bersama. Kita healing dengan study sama-sama. UIA ajar erti ukhuwah. Kami dekat sini macam sebuah keluarga. Susah bersama dan senang bersama. Kadang-kadang tak rapat tapi tetap saling membantu. Min ghuraba ila ikhwatun fillah. Kecil bilangannya, besar manfaatnya. Kafe jadi tempat bercerita. Kami belajar sabar dan redha. Exam mengajar kami untuk berusaha dan bertawakal. Bila kami gagal, sahabat selalu ada. Pensyarah tak pernah pandang rendah pada kami. Mereka betulkan dengan hikmah. Ka'annahum rusulun min Allahi liyurshiduna. UIA ajar kami ilmu dan iman. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq jadi pegangan kami. Kami menjadikannya sebagai prinsip hidup kami. Tak semua pengalaman indah, tapi semua pengalaman berharga. Pensyarah marah tanda sayang. Kullama somata ta'alana. Kami doakan supaya hidup semua pensyarah diberkati. Setiap ilmu jadi amal jariah. Kami sambung perjuangan pensyarah. Bila kami berjaya, pensyarah ada saham dalam kejayaan kami. Kadang-kadang, kami rasa nak putus asa. Tapi pensyarah tarik semula tangan kami. Kami bawa nama UIA dengan bangga. Kami jaga nama baik UIA. This is not a goodbye. Kami teruskan amanah ilmu. Ini permulaan bab-bab. Sahabat UIA, kalian luar biasa. Terima kasih untuk segala member. Study week pun jadi kenangan. Tak tidur semata-mata nak faham. Tapi kita seronok melaluinya. Library jadi rumah kedua. Kami belajar berdikari. Kami belajar bekerja sama. Kami belajar menghargai. UIA menjadikan kami matang. Dari dalam kelas sampai makan-makan dekat sini, semua bermakna. أرجو أن تدوم صداقتنا التي بنيناها منذ 4 سنوات إلى الأبد.